Pagi-pagi petik daun kari, jom kita masak kari ayam hari ni. Memang betul lah Pol. Pagi tadi Kak Yan petik daun kari. Sebab hari ni nak masak kari. Kak Yan masak kari je ke? Selalu kemain lagi international lah, kemana ke bang? Tapi kan Kak Yan nak masak kari, cara Kak Yan masak, cara Kak Yan ikut Mak Zara Kak Yan dulu masak, ikut kakak-kakak masak, mak masak, mak cara masak. Jadi kan Kak Yan nak kongsikan kari ayam Kak Yan. Kari ayam, kari ikan lain. Bahan lain, cara lain, okey? Kalau suka banyak like. Kali ni Kak Yan kongsikan kari ikan. Kalau tak, pagi-pagi petik daun kari, tak nak kongsi lagi. Jadi bang. Dia kan nak masak kari ni, dia kena ada bahan penumis dia. Makna Kak Yan cakap bahan penumis dia, ini biasalah orang faham lah daun kari, 4 sekawan. Jangan banyak sangat lah. Ni jangan banyak sangat. Buah pelaga boleh lebih sikit, ni boleh lebih sikit. Bunga cengkeh pun tak payah banyak. Okey, satu. Dia kena ada bawang yang dihirisnya. Dia namanya bahan tumis. Kak Yan gunakan bahan bawang yang kecil-kecil tu banyak dalam 20 biji. Dan juga halia, bawang putih, cabai hijau. Ini semua untuk ditumis. Dan juga kena ada juga bahan-bahan ni tadi, 1, 2, 3 ni kena ada juga di kisar. Ini untuk jadi lebih pekat. Kari kita lebih pekat dan sedap. Yang ni untuk jadikan pewangi dia. Alright. Itu yang dia sedap tu kan? Ya, setengah orang dia terus tumis yang ni aja. Boleh tu boleh lah, tapi dia lambat sikit lah tangkap wangi dia. Okay. Jadi sekarang kita nak kisar ni. Alright. Okay, kita kisar bahan-bahan ni. Kalau Kak Yan dulu, Kak Yan tak kisar pun. Kak Yan tumbuk. Tumbuk tak payah ada 2 jenis, tapi tumbuk-tumbuk kasar sebab kita nakkan juga dia punya tu kasar-kasar tu biar dia wangi dan manis dia. Okay, kita kisar ikut cara Kak Yan ni. Wah, tiba-tiba jadi garang. Okay, minyak biar panas dan minyak biarlah lebih sikit. Tapi tak apa, kalau tak lebih pun nanti bila kita rasa tak cukup, kita boleh tambah. Jadi minyak dah panas, kita masuk bawang dulu. Bawang yang dihiris? Ya. Biar dia layu sikit dulu. Kejap je dalam 10 kali kacau. 5, 6. Tak adalah, ini sahaja je Kak Yan yang ada. Ni dia halia, bawang putih, cili hijau. Kita masukkan juga. Cili hijau tu kadang ada orang tak bubuk. Tapi dia ada rasa tau untuk kari. Kalau tak nak cili padi pun sedap. Tapi nak pedas lah. Ya. Tunggu dia panas sikit. Okey, kalau tak biasa masuk cili hijau kan. Masuk cili hijau ni kan boleh cium ekstra. Bukan apa ya. Boleh cium beza dia. Bau bukan setakat wangi bawang. Ada juga wangi cili. Okey. Kemudian macam ni dah layu-layu sikit, masukkanlah. Dah ni. Sekawan-sekawan dan juga daun kari. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masak kari ni satu daripada tip dia ialah kena lama. Api kena lama. Api kena kuat. Macam sekarang ni api kena kuat sebab kita nak garingkan bawang. Bawang kan banyak air. Jadi kan bila dah sampai kita nak menggaringkan keluar minyak kari tu, kita kena renih. Lagi lama lagi sedap. Lagi lama lagi sedap. Masak hari ni, esok panaskan lagi sedap. Okey, tahap yang ni kita kena tunggu sekurang-kurangnya bawang tu keluar bawang wangi dan ada perang-perang sikit. Dah caramelize sikit lah. Dia perang dia dah keluar. Yang ni kan mak Kak Yan dulu pantang masuk kari sebelum bawang itu perang. Pantang betul dia. Rupa-rupa memang betul.
ada efek. Dia memang sedapkan lagi. Ya. Jadi kita tunggu dia perang. Okey, bawang dah perang. Kita masa ni Kak Ayah nak masukkan serbuk kari. Ada macam-macam cara serbuk kari. Ada orang bancur dengan air, ada orang masuk air dulu bagi mendidih baru masuk serbuk kari. Tapi Kak Yan terus masuk. Serbuk je. Lain rasa dia, guna tiap-tiap teknik, lain rasa dia. Malah nak cakap bezanya, Kak Yan nak suruh cuba. Ini serbuk kari ni kan Yan? Ya. Serbuk kari ikan ke ayam? Daging abang. Kata tadi pantun ke main lagi kari ayam. Tengok dia cepat. Tengok dia cepat. Tengok. Cepat kan? Lepas tu Kak Yan suka bubuh cili kering kisar. Sebab apa tu bang? Apa? Sebut cili pun boleh, tapi kadang-kadang sebut cili. Kalau sebut cili tu tak sedap satu hal bang. Lepas tu kadang-kadang dia pahit. Macam ni dia dah nak garing. Kacau tau, jangan tak kacau. Masa ni boleh perlahankan api sikit. Tengok. Tengok. Nak lagi cepat, masuk air. Panas. Tengok, jangan ke mana-mana. Tengok. Tengok. Dia cepat. Jadi jimat masa. Tengok dah rupa kari sedap dah. Okey, jangan lupa yang benda yang kita kisar tadi. Suami Kak Yan kata lupa ke tak? Kita nak bagikan kari tu naik dulu minyak dia. Tengok sekejap sangat ke bang? Betul tak bang? Betul. Kita masukkanlah Bahan kisar kita tadi. Ya Allah, dia seketul dia tak hancur bantai tu lah. Jadi dia akan memekatkan. Katakanlah nak masak kari tak bersantan, lebihkan lagi bahan kisar. Tengok. Dia tak kacau benda tu naik minyak kan. Okey, satu lagi tips penting. Malah nak cakap ke tak bang? Kita tulis nanti. Apa nak cakap lah. Cakap lah. Pagi-pagi apa? Pagi-pagi petik kalung kari. Tak sampai hati. Apa? Kalau tak kongsi. Macam tu. Jadi, kari-kari ni semua nak lagi sedap, dia kena dimasak sekali dengan air asam. Air asam Jawa lebih-lebih sikit. Ekstra sikit. Okey, kita tunggu dia. Kak Yan bubuh. Stop. Bilih ke ayam ke. Kenapa dah tiba-tiba cakap perlahan? Okey, kita tunggu dia mendidih. Okey, ini dia tips Kak Yan kongsikan hari ini. Semoga dapat banyak ilmu lah. Bermanfaat. Kari ni kan kalau kita buat sedap, orang akan ingat kita. Betul. Betul tak? Tak ada lah orang panggil Kak Yan kari. Tapi bila nak makan kari, dia orang ingat kita. Jadi kan, ayam selalunya kari ayam ada ubi kentang. Ubi kentang sekarang jenis yang lambat nak lembut. So Kak Yan nak masukkan kentang dulu Kak Yan. So dia potong-potongkan dulu kentang tu. Kak Yan selalu kalau kecil sangat ni tak puas pula makan bang. Betul. Potong kecil-kecil. Kak Yan memang banyak sebab dah terbiasa anak-anak suka sangat makan kentang. French fries. Benar Kak Yan pun suka. Jadi Kak Yan selalu masuk ubi kentang dulu. Tengok dah naik dah minyak dia. Masuk garam dulu. Sebenarnya masuk garam hujung pun tak apa, tapi kita masukkan dulu. Sikit nanti kita akan rasa. Okay, tengok Kak Yan kacau. Tengok sekejap je kan. Tak payahlah nak berlama-lama kalau ada rahsianya. Okey, kita nak masukkan ayam. Kan Kak Yan ajar setiap kali kita nak masukkan bahan-bahan dalam perut, kita kena tunggu dia mendidih. Jadi itu pun satu tips nak bagi dia. Sebab suhu tu. Macam tu. Okay. Masukkanlah ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Seekor ayam. Okey, kalau nak masak kari daging, lain cara dia. Itu pun tengok likes. Kalau banyak Kak Yan kongsi. Cantik ni bang. Kan bila dah cantik macam ni rasa macam telur kan. Okey, kita nak cepat bagi ayam dengan ubi ketan tu empuk, kita boleh tutup. Okay.
Tetapi Ya, tetapi apa? jangan tutup sampai habis. Kalau tutup sampai habis, Dia meluap. wap dia turun ke bawah, dia punya kari tak. Melempah-lempah nanti. Bukan. Oh, bukan. Kari tu tak garing-garing. Oh, ya betul. Jadi kan tutup. Separuh. Baru kalau ada jenis penutup yang ada lubang tu kan bagus. Oh, ya, ya. Okey, kita tunggu nak bagi cepatlah sikit lembutnya ubi kentang. Separuh masak. Maknanya kan dah separuh masak lah. Kita dah boleh bubur santan. Jangan tunggu orang kata, setengah orang kata sampai naik minyaknya bubur santan kan. Kita nak minyak dia tu masak sekali dengan santan. Santan ni pun perlu minyak juga. Ya, betul. Itu sebabnya ada orang tiba-tiba jadi kuning santan Kari ni. kari dia. Masak awal, masuk separuh jalan. Masuklah santan. Begitu. Kemudian kita perlahankan api. Lagi dia renih lagi. Bukan perlahan sangatlah, sederhana. Ini masih kita Renihkan. renihkan. Dia akan garing juga dengan santan. Begitu. Kari ni setengah orang nakkan cantik. Okey, kita renihkan. Tunggulah kalau kering, tambah air panas. Begitu. Okey, kari kita dah nampak pekat dia. Ada satu lagi bahan kita kena masukkan. Tomato. Asam-asam tadi ada masam tapi kita nak manis-manis masam. Tomato. Kita tunggu tomato ni lembut sikit. Sikit baru boleh kita hidangkan. Ya. Dah selesai dah masak kari ayam kita. Kari ayam lain cara masak, daging lain, ikan lain. Jadi jangan campurkan semua sekali. Jadi inilah dia Hasilnya. basic betul kita masak kari. Walaupun ada macam-macam cara Teknik, masak kari, boleh kongsi dengan Kak Ian. Ini salah satunya Ya, kan? Kak Ian Bukannya- suka tau cuba macam-macam dan kita ambil yang mana sesuai dengan cita rasa kita masak yang itu, okey? So kita nak hidangkan. Dekat abang tunjuk kari kita. Merah menyala. Cantik tak? Yummy. Dah lah sedap. Masak lama dia jadi sedap dan juga cantik lah. Bila kita tutup api, dia akan naik colour dia. Okay, kita nak hidangkan. Mana nak ambil ayam ni? Tu dia. Lembut lah dengan kentang dia cukup-cukup lembut. Kita boleh adjust sendiri kan bang? Nak pekat lagi, pekatlah. Nak cair lagi, cairlah. Kadang-kadang cair-cair pun sedap. Okey, kita jumpa. Dah habislah masak kita hari ni. Moga-moga cubalah resepi Kak Ian biasa. Masak yang basic tapi ada tips yang Kak Ian kongsikan. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih dan bye.